Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ni abang nak cerita pasal kes ni. Dia bukan macam kau, dia macam scammer. Mula-mula dia datang beli nasi sebungkus. Pekerja abang lah bagi tahu kat dia sebungkus RM7. Okey, dia bagi duit RM50. Pekerja abang bagilah duit lebih macam biasalah. 47. Hai. Okey, tengok. Masa ni dia duduk tengok kiri kanan. Dia buat macam tak pandai cakap Melayu tau. Dia buat macam tak pandai cakap Melayu. Tengok masa ni dia tengok kat abang. Okey, dia tengok kiri, tengok kiri kanan. Dia macam scammer. Dia nak buat kita pening. Okey, mula dia bagi. Lepas tu dia tengok-tengok. Dia cakap tak cukup. Okey, pekerja abang tengok, yang ni RM7 dia cakap. Okey, abang pun bagi tahu kat dia yang ni RM7. Okey, RM7. Lepas tu dia cakap dia tak mau, nak duit balik. Okey, tak apa, nak duit balik tak apa. Sekarang kita nak bagi duit dia balik. Bila kita bagi duit balik, dia cakap dia nak dua. Dia nak dua. Okey, kita bagi dua. Masa ni kita bagi dua. Okey, masa ni kita bagi dia dua. Main kita bagi duit lebih. Lebih macam biasa lah. Dua RM14. Okey, dua RM14. Masa ni abang tanya dia datang daripada mana. Dia cakap dia datang daripada Hyderabad ni. Orang yang pakai baju hijau tu, muka macam Pakistan tu. Saya tanya dia kat mana. Dia kat di sini je. Dia ni datang naik Honda City ramai tau. Okey, masa ni tak ada masalah. Okey, kita pun bagi duit lebih. Tengok pekerja abang bagi duit lebih kat dia. Pekerja abang bagi duit lebih kat dia. Dia dah tahu benda tu RM7, dua RM14. Okey, dia ambil, dia tengok. Okey, dia cakap okey, dia nak belah. Korang tengok dia pergi, dia tak tengok pun duit tu. Okey, pergi tengok, perhati tengok. Dia tengok duit, dia tak tengok pun, dia tak kira pun duit tu. Okey, dia pusing balik. Dia pusing balik, dia cakap duit tak cukup. Dia cakap duit tak cukup. Dia cakap benda ni sepatutnya RM10 je. Kita dah cakap tadi dia dah ni. Dia dah setuju. Dia dah okey. RM7, dua RM14. Sekarang dia datang, dia cakap ni tak cukup apa semua. Dia cakap kenapa kira duit lebih. Padahal tadi dia pergi sampai depan tu dia tak tengok pun duit tu. Tak tahu pun duit tu cukup tak cukup. Lepas tu dia mari cerita kat bini abang, cakap duit ni tak cukup apa semua. Lepas tu dia kira, dia cakap sepatutnya RM10 je. Kenapa kamu kira RM14? Kita tadi dia dah tahu. Dia dah faham. Abang dah cakap RM14. Dua RM14, satu RM7. Masa ni bini abang dah nak marah, nak bagi duit balik. Lepas tu dia cakap tak apa, nak satu je. Dia cuba nak pusing kita sebab dia tengok kedai kita ramai. Dia macam nak scam, nak bagi kita pening. Lepas tu taktik dia macam mana tau. Dia nak ambil duit balik. Lepas tu barang pun dia nak belah. Dia kat nak ni. Lepas tu bila abang cakap, masa ni abang cakap kat bini abang, hati-hati, dia ni nak pukau ni. Bila dia dengar nak pukau tu, okey, dia cakap nak satu je. Nak satu je. Lepas tu bini abang cakap tak apa, aku ingat ni bulan puasa macam tu lah. Okey, bila dia faham bahasa Melayu. Bila orang cakap nak pukau, okey, dia tu belah. Dia tengok dia belah laju tau.